Assalamualaikum semua. Jadi kembali lagi kita di dalam Sekolah Metal Rock, antara slot yang ditunggu-tunggu ramai. Jadi hari ini kita nak bahas mengenai bahasa rock, iaitu bahasa yang menggunakan lu gua. Sebenarnya memang dah lama sangatlah gua nak buat konten pasal bahasa rock ni. Sebabnya baru-baru ni datang concern dia bukan apa tau, pasal ada juga komen-komen kebencian lah yang masuk lagi kan. Jadi itulah antara sebab kenapa yang gua dah lama plan nak buat slot pasal bahasa rock ni lah, ataupun bahasa yang gua sendiri selalu pakai lah, lu gua ni kan. Jadi di dalam konten ini gua akan menceritakan mengenai dia punya stigma masyarakat dia. Kedua, dia punya asal usul dia, sejarah dia. Ketiga, macam mana bahasa ini adakah kita boleh masukkan di dalam kita punya arkib, sebab ini sebahagian daripada khazanah apa bahasa pasar Melayu lah ikutkan kan. Stigma masyarakat. Belum lagi cerita pasal dia punya asal usul, kita cerita pasal stigma dia dulu. Jadi ini adalah antara dia punya sebab dia lah kenapa gua nak buat konten pasal ni. Pasal bukan nak kata gua pandai, gua tahu ke apa kan, tapi ini berdasarkan pemahaman gua, daripada bahan bacaan gua, daripada pergaulan kan. Sebab benda-benda pasal rock Malaysia ni mana ada dibukukan secara khas ataupun secara rasmi sebagaimana sejarah, buku-buku sejarah yang sedia ada. Adalah buku-buku yang dibuat oleh orang-orang seperti Prof Taki, salah satu daripada dia kan. Itu, tapi benda-benda ni masih agak baru dan bukan betul-betul adalah selama ini kan. Stigma masyarakat ada dua kelompok yang mana gua tengok cukup memberi pandangan negatif lah kepada bahasa rock yang gua selalu gunakan ni, ataupun bahasa lu gua ni lah kan. Jadi yang pertama adalah kelompok orang-orang Malaysia sendirilah. Jadi biasanya kelompok yang pertama ini, bila dia dengar je kita gunakan bahasa lu gua ni, yang pertama dia akan kata sebagai tak sopan ataupun biadab, kurang ajar kan. Jadi biasanya dia akan kata benda macam apa ni, kau ni Cina ke apa nak cakap lu gua macam ni kan. Itu yang satu. Jadi yang kedua pula, ada pula kelompok orang Malaysia kita juga yang akan kata macam dia ni mestilah budak Jawa ataupun budak Boyan. Budak Boyan dengan budak Jawa je suka cakap lu gua macam ni. Kan? Jadi itulah antara stigma dia lah kan. Tapi itulah, macam gua katakan, kenapa gua gunakan bahasa macam ni bukan sebab gua suka ke apa. Kalau lu jumpa gua dekat luar pun, gua menggunakan bahasa yang sopan. Biasanya dengan orang-orang yang gua tak berapa kenal ataupun baru nak berkenalan atau tak rapat, gua akan gunakan saya awak kan. Sebab itu adalah bahasa yang lebih sopan kan. Lu gua di dalam konten-konten Daing Hasri ni pasal gua ingin in character. Kita cerita pasal rock kan, jadi kenalah cakap lu gua, takkan nak cakap sayang abang pula kan. Abang sayang tak kena lah kan. Lainlah kalau lu buat cover konten pasal rindu-rinduan menjadi kenang-kenangan ke, yang sayang yang ke, boleh lah kan, betul tak? Right, jadi kelompok kedua pula, ni kelompok ni dia bukan tak suka, tapi dia ni sentiasa dengki dan iri hati. Itulah dinamakan kelompok Konoha. Ini bukan orang Malaysia lah, dan juga sebenarnya bukan orang Indonesia, tapi adalah warga negara Konoha. Sebab kalau Indonesia perangai dia tak macam ni. Ramai je gua punya subscriber gua, gua punya follower apa semua yang masuk komen kadang-kadang semua sopan je daripada Indonesia, baik-baik belaka. Tapi yang komen bukan-bukan, yang jahanam yang komen ni semua, yang selalu dengki, iri hati ni semua, yang suka tuduh bukan-bukan, klaim bukan-bukan, ni semua daripada Konoha sebenarnya kan. Dia orang ni, dia wujud di negara yang pelik daripada di pulau dia tersendiri, dia tak tahu pasal dunia luar. Dia umpama katak bawah tempurung lah nak cakap kan. Jadi biasanya dia orang ni, dia bukan benci, bukan pasal dia rasa bahasa yang gua gunakan ni sebagai biadab ataupun kuajar, tapi dia anggap sebagai ini adalah bahasa dia yang gua telah rembat. Dan dia kata, yalah orang Malaysia seperti biasalah maling ni semua kan. Ini adalah bahasa kami, bahasa Betawi kan. Kenapa kau maling? Macam itulah lebih kurang. Itulah kita kata katak bawah tempurung kan. Sebab sebenarnya bahasa lu gue yang apa dituturkan oleh orang Betawi, bukan lu gua tau, tapi lu gue, dia juga sebenarnya daripada asas yang sama, macam mana boleh terhasilnya bahasa demikian kan. Jadi sama juga macam yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura yang menggunakan lu gua ni, dia juga datang daripada akar umbi yang sama. Daripada mana datang dia, gua akan ceritakan daripada asal usul bahasa rock ataupun bahasa lu gua ni sendiri.
Jadi ya, bahasa Lugua ni sebenarnya ataupun bahasa rock ni, dia sebenarnya asalnya bukanlah bahasa rock, tapi dia adalah sebahagian daripada bahasa pasar yang dituturkan oleh orang subdialek Johor, Riau, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan Barat dan Singapura sebenarnya. Dia adalah subdialek tersebut dan lebih bersifat kepada bahasa pasar ataupun kami yang belah-belah Johor, Riau, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan Barat dan Singapura ni cakap bahasa pasar. Bahasa gaul lah, bahasa orang bergaul dekat luar kan. Dia bukannya bahasa rasmi ke apa kan. Tapi macam itulah terhasilnya subdialek juga kan. Subdialek ni sebenarnya berhasil daripada orang yang mungkin tak boleh nak cakap dengan betul. Dia punya sebutan dia diubah apa semua. Last kali benda tu dituturkan oleh ramai kelompok, maka menjadilah bahasa dialek ataupun bahasa logat sesuatu kawasan yang tertentu. Tapi macam bahasa Lugua ni, walaupun pada asalnya ia dituturkan di sekitar Johor Bahru dan Singapura sebenarnya khususnya lah kan, area yang betul-betul dominan menggunakan bahasa ni, tapi ia juga menjadi bahasa budaya kan. Jadi dari mana datang dia sebenarnya perkataan Lugua di dalam bahasa pasar yang boleh katakan bahasa rock? Jadi datang dia sebenarnya daripada pengaruh bahasa Melayu yang dicampurkan dengan bahasa Hokkien. Itulah cerita sebenar dia kan. Jadi macam mana yang orang Betawi dekat Indonesia ataupun Batavia ataupun hari ini dipanggil sebagai Jakarta, dia orang gunakan Lugue itu juga adalah disebabkan pengaruh tu datang daripada bahasa-bahasa Hokkien yang telah digabungkan dengan bahasa-bahasa Melayu setempat lah. Sebab pada masa tu Indonesia belum wujud, Malaysia belum wujud. Jadi pendek kata, zaman dulu kan, bahasa Melayu ni adalah bahasa lingua franca, bahasa trade, bahasa perdagangan. Jadi biasa semua orang pakai bahasa Melayu zaman tu. Baik kau daripada Jawa ke, daripada Sumatera ke, daripada Semenanjung, daripada Sulawesi sekalipun, apabila jumpa sesama etnik yang berbeza, contohnya orang Jawa kalau jumpa orang Bugis zaman dulu, takkan Jawa nak cakap Jawa, orang Bugis nak cakap Bugis. Tak faham lah, macam ayam dengan itik yang bahasa yang berbeza. Jadi dia orang gunakan bahasa Melayu. Dan benda ni sebelum Indonesia wujud, sebelum Malaysia wujud lagi. Dah lama dah. Dah lama dah benda ni. Jadi begitu juga di Batavi sendiri kan. Batavia ataupun Jakarta hari ini, di mana pedagang-pedagang Hokkien telah berdagang dengan orang-orang setempat menggunakan bahasa Melayu. Situlah terjadinya cross culture kan. Budaya silang. Budaya silang lah istilah dia sebenarnya. Jadi sama juga hal dia macam bahasa yang digunakan di Singapura dan Johor Bahru. Sebab sebenarnya bahasa ini kalau yang belah-belah kita ni dipopularkan daripada Singapura dan JB. Kalau lu orang semua masih ingat, tonton balik filem-filem lama seperti P-Ramlee semua, ada gunakan bahasa macam ni kan. Cuba ingat balik filem P-Ramlee daripada tahun 50-an 60-an, semua memang ada gunakan Lugua ni. Dan ia sebenarnya memang dipopularkan di Singapura. Kenapa Singapura? Sebab Singapura dulu seperti mana Batavia ataupun Jakarta hari ini, dulunya adalah sebuah bandar perdagangan kan, bandar pelabuhan. Jadi banyaklah orang-orang Hokkien berdagang di situ, jumpa orang Melayu, jumpa dengan orang Makassar ke, orang Bugis ke, orang Jawa ke, dia orang semua menggunakan bahasa Melayu. Jadi terhasil lah macam tu. Kalau ikut daripada segi linguistik, ini digelar sebagai bahasa Melayu Kriol sebenarnya, ataupun Pidgin Malay kan, bahasa perdagangan. Jadi dari situlah sebenarnya terhasilnya Lu Gua tersebut. Sebab Lu dan Gua di dalam bahasa Hokkien maksudnya kau dan aku kan. Lu kau, Gua aku, itu di dalam bahasa Hokkien. Jadi itulah sebenarnya asal usul dia kan. Jadi kalau orang Konoha nak claim macam tu, tak boleh. Pasal sebenarnya dekat Singapura, Johor Bahru sendiri pun memang ada benda yang sama berlaku kan. Seperti mana di Batawi kan. Jadi dekat Batawi dia ubah kepada Lu Gue, tapi dekat Singapura dan Johor Bahru dia menjadi Lu Gua. Jadi kita berbalik kepada rock kan. Macam mana Lu Gua ni boleh menjadi bahasa rock. Okey, jadi kalau ikutkan rock di Malaysia ni bukannya berasal daripada Singapura kan. Bukannya gua nak masukkan rock di Malaysia ni pengaruh dia datang daripada Singapura dan JB. Tidak kan. Sebenarnya rock di Malaysia ni dah wujud daripada tahun lewat 60-an, 70-an dan awal 80-an. Kita sendiri memang dah ada rock yang berkembang dengan sendirinya. Sebab itulah seperti kumpulan seperti SYJ, MAY, dia orang semua dah ada daripada awal 80-an lagi. Bermain muzik rock kan. Jadi pada masa tu, orang-orang Singapura dan JB belum lagi berhijrah ke Kuala Lumpur untuk menjadi artis. Jadi cerita pasal orang Singapura berhijrah ke Kuala Lumpur untuk menjadi artis, benda ni dah lama daripada zaman P-Ramlee lagi kan. Daripada zaman filem-filem Melayu tahun 50-an 60-an,
Studio Ampas tak silap gua. Diorang semua banyak merantau ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki lebih kan. Sebab audien kan. Audien dekat Singapura sendiri orang Melayu tak berapa ramai. Jadi apabila dia datang ke Kuala Lumpur, audien di sini lebih besar kan. Jadi itulah antara sebabnya kenapa banyak hati-hati daripada Singapura datang ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Malah hingga ke hari ini, orang-orang seperti Aaron Aziz, orang seperti Adam apa tu yang hari tu yang buat hal tu pun daripada Alif apa, Alif Adam, lupa lah, tak ingat nama dia. Dia pun datang daripada Singapura juga untuk mencari rezeki di Malaysia kan. Sebab audien kita di sini lebih besar untuk orang Melayu. Jadi itulah antara dia kan. Jadi begitu juga hal dia rock ni juga kan. Jadi di awal 80-an, sewaktu rock berkembang di setiap negeri masing-masing, dekat Ipoh macam contohnya geng-geng SYJ, geng MAY ni semua, dia orang bercakap bahasa Melayu logat Perak lah kan. Begitu juga di Selangor dan Kuala Lumpur, dia orang bercakap bahasa Melayu Johor Selangor kan, seperti biasa, bahasa biasa. Jadi apabila mulanya rock ni dah makin naik di Malaysia tu sendiri, selepas kejayaan kumpulan-kumpulan seperti Sweet Charity, Search kan, di awal 80-an, sekitar tahun 1985, apabila Search telah meletup dekat Malaysia kan. Search ni sebenarnya daripada JB, dan bahasa yang digunakan Lu Gua ni sebenarnya memang lebih cukup popular digunakan di Johor Bahru dan di Singapura sendiri. Jadi daripada situlah banyaklah kumpulan-kumpulan lain kan, dia orang punya kawan-kawan dia semua mula merantau ke Kuala Lumpur, membawa budaya daripada Johor Bahru dan Singapura itu sendiri ke Rockers Kuala Lumpur. Jadi daripada situlah pengaruh Lu Gua itu tersebar. Jadi apa bahasa Lu Gua ni sebenarnya kalau dekat Singapura sendiri kan, dia orang bilang macam ni. Ni kalau apa orang Singapura berbual lah, beginilah kan. Gua boleh berbual Singapura apa? Ni macam kan. Dekat Singapura tu, dia orang adalah sebahagian daripada bahasa Melayu Johor, Riau, Singapura, Melaka, Selangor tu semua kan. Masih lagi dalam radius bahasa yang sama. Cuma dia ada sub-dialect dia sendirilah. Cuma yang bahasa pasar Lu Gua ni bukanlah bahasa pertuturan sehari-harian di Singapura sendiri kan. Tak adalah macam orang muda jumpa orang tua cakap, lu lama tak nampak sial, mana lu pergi sial. Itu macam, tak adalah bual macam tu kan. Sebab tu cakap dengan orang tua mestilah dihormat. Jadi dekat Singapura sendiri, bahasa Lu Gua ni sebenarnya digelar sebagai bahasa Mat Minah kan. Ataupun bahasa budak-budak liar, budak-budak yang melepak dekat luar-luar tu kan. Yang zaman tu orang Singapura tahulah istilah tu, istilah dia panggil sebagai bahasa Mat Minah. Budak rock ni kan semua lepak dekat jalanan, lepak dekat luar, bergaul di sana sini ya. Jadi diorang pun sebagai daripada cross reference culture Mat Minah. Jadi sebab itulah yang bahasa ini menjadi identical dengan rocker-rockers daripada Singapura. Mungkin diorang sendiri memang sendiri berbual macam tu setiap hari kan, sesama diorang pun semua. Jadi bila dia pergi ke Kuala Lumpur, dia bawa cara cakap macam tu, budak-budak Kuala Lumpur mungkin tengok, cool siut bahasa ni, jomlah kita ikut cakap macam ni. Mungkin itu adalah salah satu sebab kenapa bahasa ini mula menyebar. Daripada Kuala Lumpur dia menyebar ke Perak, dia menyebar ke Ipoh, dia menyebar ke negeri-negeri lain tu semua. Jadi mulalah bahasa Lu Gua ni menjadi sebagai daripada bahasa budaya rock pada zaman itu sendiri kan. Jadi adakah bahasa rock Lu Gua ni dah pupus sebenarnya? Gua rasa bagus juga kalau kita mengarkibkan lah bahasa rock ni lah, Lu Gua ni, sebab dia sebahagian daripada sejarah, terutama sekali sejarah muzik ataupun budaya muzik yang pernah wujud di negara kita lah kan, antara dia. Jadi kalau nak kata bahasa ni dah pupus, tak juga. Sebab kalau lu pergi ke JB dengan Singapura, lu akan jumpa budak-budak sana masih lagi bercakap macam ni. Terutama sekali budak-budak Mat Minah ni lah yang gua katakan, budak-budak liar lah, ataupun budak-budak yang sejenis apa macam sosial sikit lah, yang jenis kaki lepak apa semua kan. Sebab gua pun ada seorang member sebenarnya daripada JB yang sampai hari ni akan bercakap Lu Gua kalau dengar gua kan. Walaupun pada masa tu gua belum buat konten YouTube lagi kan. Dah lama mesti cerita, 15 tahun dulu. Setiap kali gua terjumpa dia kan, dia mesti cakap style Singapura lah. Sebab memang gua perasan orang JB, terutama yang belah-belah dekat-dekat dengan Singapura ni, memang banyakkan dia cakap macam tu. Macam contoh, kalau setiap kali gua jumpa dia, dia selalu lepak Campbell lah, nama dia Jebat lah kan. Kalau dia nampak gua je, Din, lama siap tak nampak lu, mana lu pergi siap? Dia akan cakap macam tu. Itu adalah gaya percakapan budak-budak JB kan. Tapi Singapura pun cakap macam tu sebenarnya kan. Cuma Singapura ni dia lebih heavy lagi lah, sebab dia ada perkataan-perkataan yang tidak digunakan
di negeri-negeri lain. Contohnya macam slipper dia panggil sepatu. Bagi tahu dia cakap bilang, gua suruh bilang sama lu sia, apa lu sia. Begitu juga dengan apa budaya-budaya gangster, tapi gua rasa benda ni bukan percakapan sehari-harian lah sebenarnya kan. Mungkin lu orang biasa tengok lah cerita-cerita macam KL gangster apa semua tu kan, yang gunakan bahasa percakapan macam ni di dalam filem diorang. Gua tak pasti benda tu betul atau tidak. Sebab pernah je gua bergaul dengan geng-geng apa Pekidar, Tiga Line ni semua. Tak ada pun orang cakap macam tu. Kecuali orang macam nak acah-acah power, mungkin ada lah cakap itu pun hanya sebab dipengaruhi oleh filem KL Gangster selepas. Kalau pada asalnya memang cakap macam tu, tak ada. Jadi kalau nak ikutkan, gua pun tak pasti dari mana datangnya idea penggunaan lu gua ni di dalam budaya gangsterism. Mungkin sebab, yalah macam gua cakap lah, sebab dia adalah sebahagian daripada budaya budak-budak liar kan. Dekat Singapura tu budaya budak-budak Mat Minah kan. Jadi mungkin gangster-gangster di sana pun bercakap macam tu. Ada member gua seorang, dia ada share video gangster Singapura bercakap, dia punya berbual memang macam tu lah kan. Jadi mungkin benda ni daripada dulu hingga sekarang masih sama kan. Jadi kalau kita nak kata bahasa ni dah pupus atau tidak, budaya gangster masih menggunakan bahasa ni lah. Terutama di belah-belah Singapura lah, terutama sekali kan. Kalau yang belah-belah sini ni semua macam cas-cas mengikut je lah, lebih kurang kan. Ataupun orang Singapura bilang, lu step nak jadi gangster ke apa. Kalau dalam budaya rock tu sendiri, penggunaan istilah lu gua ni memang ada wujud juga di dalam lagu-lagu kumpulan seperti Dinamik. Antara lagu dia Dinamik Dedalu. Dulu gua memang respect sama lu. Gua tahu lu terror. Lepas tu lagu kumpulan Satira pun ada, kumpulan Wings pun ada, kumpulan Lipan Bara pun ada. Dia cakap, Lipan Bara ni lagu. Jadi bukti-bukti yang telah dirakamkan di dalam format media, di mana mengukuhkan lagi bahawa bahasa lu gua ni wujud di dalam budaya rock Melayu kita, ataupun rock kapak lah, di zaman rock kapak tu sendirilah secara khususnya. Jadi itulah dia sedikit sebanyak gua punya penerangan mengenai asal usul dan juga latar belakang bahasa rock lu gua ni. Jadi kalau lu orang semua ada idea tambahan pasal benda ni memang tak dibukukan di mana-mana pun, boleh tinggalkan di ruangan komen. Mungkin selepas ni kita boleh consider. Mungkin ada pihak-pihak yang lebih arif dalam membuat buku ni, boleh tengok benda ni dan jadikan sebagai bahan rujukan mereka. Mana tahu satu hari nanti, pada mereka yang belum subscribe ke channel YouTube Da'i Hasri, silalah subscribe sekarang. Sebab sekarang ni channel Da'i Hasri telah dihidupkan kembali dan akan banyak mengeluarkan konten-konten sebegini di dalam masa yang terdekat ini. InsyaAllah sekarang gua ada 2 channel nak kena jaga, agak penat sikit, tapi apa-apa hal, konten tetap jalan terus. Saluran old school lu orang.